Okay guys, so hari ni aku ada beli lah dua yang sebenarnya tu bukan buat M, dia size M, dia kecil. Apa yang pakai buat macam tu yang besar ni boleh beli yang size XL lah. Okay geng, so ni aku dah pasang motor aku. Ni dia punya bahagian depan, kain dia ada tempat lock motor. So kiri kanan ada lubang lah, apa boleh lock tayar motor. Lepas tu bahagian dalam dia jenis macam kain lah, jenis kain lembut. Luar dia jenis kain waterproof. Jom kita try dia punya waterproof lah. Lepas tu yang ni aku beli double XL. Siapa yang pakai board besar macam aku ni boleh pakai ni double XL. So dia boleh tutup sampai bawah ni. Sebab yang sebelum ni aku pakai size L kan, dia terangkat, kain dia tak tutup habis sampai bawah lah. So ni kira besar lah, kira muat sampai bawah, boleh tutup sampai bawah lah sampai tayar. Siapa yang pakai motor LC jenis pakai buat besar boleh pakai double XL. Ok geng, so dia kata kain ni jenis waterproof kan. So aku nak try dia punya waterproof lah dekat kain ni. Ok, okay. Ok, memang tak basah lah. So dia memang waterproof. Tengok dalam dia, air tak masuk. Luar basah, dalam ok. Dalam jenis kain ni ok lah. Color dia ada banyak, siapa nak beli aku letak dekat beg kuning bawah apa boleh beli lah. Color apa yang nak, hitam, silver, full silver, itu terpulang dekat hampa. Ok, so kalau nak boleh tekan dekat beg kuning. Assalamualaikum.